Sekarang kita sampai ke bahagian yang paling menarik dalam siasatan kita. Sarawak yang juga terletak di Pulau Borneo, kenapa harga barangannya boleh jadi lebih rendah sikit berbanding Sabah? Ini satu plot twist yang kita perlu fahamkan. Apa rahsia Sarawak sebenarnya? Kuncinya di sini ialah infrastruktur. Sarawak mempunyai rangkaian jalan raya dalaman yang jauh lebih baik, terutamanya dengan adanya lebuh raya Pan Borneo. Lebuh raya ni ibarat mengubah segala-galanya. Ia menjadikan pengangkutan darat lebih cekap, lebih murah dan membantu mengurangkan kos logistik dalaman dengan ketara. Bukan itu sahaja, Sarawak juga lebih berdikari. Keupayaan pengeluaran tempatan mereka untuk barangan penting seperti sayur-sayuran adalah lebih kukuh. Ini bermakna mereka tak perlu terlalu bergantung pada bekalan dari luar. Bila jarak dari ladang ke pasar lebih dekat, kos pun secara automatik akan jadi lebih rendah untuk pengguna. Jadi, selepas kita kaji semua petunjuk ni, jelaslah bahawa punca harga barang yang tinggi di Malaysia Timur ni adalah satu isu yang sangat kompleks.